Pernah tak anda bayangkan satu landscape yang nampak macam bukan dari planet bumi? Hari ini, kita akan kembara ke Kawah Ijen di Jawa Timur. Tapi, di sebalik pemandangan luar biasanya tu, ada satu kisah yang jauh lebih mendalam yang perlu kita fahami bersama. Cuba bayangkan perasaan tu. Anda berdiri di sana, dikelilingi oleh sesuatu yang begitu asing, sampaikan rasa macam dah masuk ke dunia lain. Petikan ni, bagi saya betul-betul menangkap perasaan kagum bercampur aneh yang dialami oleh hampir semua orang bila sampai di Ijen. Okey, soalan pertama yang mesti kita tanya. Kita selalu dengar orang panggil lava biru. Tapi betul ke ia lava? Persoalan inilah yang akan kita rungkai sekejap lagi. Cuba bayangkan ni, waktu tengah malam yang gelap pekat, anda nampak api biru elektrik menari-nari mengalir turun dari cerun gunung berapi. Dan di bawahnya pula ada tasik kawah yang luas memantulkan warna virus yang sangat cantik tapi toksik. Pemandangan inilah yang buat orang sanggup datang dari seluruh dunia. Okey, jom kita bedah siasat sikit. Macam mana fenomena yang nampak macam magic ni boleh berlaku? Jawapannya, semuanya pasal sains. Jadi jawapannya, ia bukan lava. Api biru ni sebenarnya adalah hasil tindak balas kimia. Ia berlaku bila gas sulfurik yang keluar dari rekahan gunung berapi terbakar serta-merta bila ia bertemu dengan udara di luar. Okey, ini yang paling penting untuk faham perbezaan antara mitos dan realiti. Lava sebenar dari Kawah Ijen tu warnanya sama macam gunung berapi lain, merah-oren. Yang kita nampak macam sungai biru tu sebenarnya adalah sulfur cair yang tengah terbakar sambil mengalir. Ilusi optik yang sangat menakjubkan. Dan inilah puncanya. Suhu gas sulfurik tu boleh cecah sehingga 600 darjah Celsius. Bila gas panas ni tersembur keluar dan kena oksigen, boom, terus menyala jadi api biru elektrik yang kita nampak tu. Dan ini yang buat Ijen ni betul-betul istimewa. Walaupun ada orang kata pernah nampak benda sama di Iceland, pakar-pakar gunung berapi dunia dah sahkan Ijen adalah satu-satunya tempat di bumi di mana anda boleh saksikan fenomena api biru ni secara konsisten di dalam kawah gunung berapi yang masih aktif. Satu-satunya. Sekarang, kita tinggalkan dulu keajaiban alam ni. Sebab di sebalik keindahan api biru tu, ada satu sisi lain Ijen. Satu kisah tentang ketabahan manusia yang luar biasa. Nombor ni, ini adalah berat purata bongkah sulfur yang digalas oleh seorang pelombong atas bahu mereka dalam satu perjalanan mendaki keluar dari kawah yang sangat curam dan berbahaya. Cuba bayangkan beban tu. Dan untuk kerja yang seberat dan seberisiko ni, inilah anggaran upah mereka untuk satu hari, sekitar $13 Amerika, untuk mempertaruhkan kesihatan dan nyawa mereka setiap hari. Carta ni menunjukkan satu realiti yang menakutkan. Tengok bar biru tu, itu had selamat antarabangsa untuk pendedahan gas sulfur dioksida. Sekarang, tengok bar merah. Di laluan pelombong, bacaan tertinggi adalah hampir 10 kali ganda lebih tinggi daripada had selamat. Mereka bernafas dalam udara beracun ni setiap hari. Jadi apa kesannya? Nah, ini yang mereka hadap hari-hari. Mata pedih, batuk tak henti-henti, sakit kepala, sesak nafas. Semua ni dah jadi sebahagian dari rutin kerja mereka. Selalunya tanpa topeng gas atau peralatan keselamatan yang sempurna. Dan bahaya ni bukan teori semata-mata. Sejarah dah buktikan. Tragedi pada tahun 1976 ni jadi satu peringatan yang amat menyedihkan yang gunung berapi ni bukan sahaja tempat kerja yang sukar, tapi bila-bila masa boleh meragut nyawa. Okey, lepas kita faham kedua-dua sisi Ijen, keindahannya yang memukau dan realiti pahitnya, macam mana kalau anda sendiri nak pergi? Jom kita tengok apa persediaan yang perlu dibuat supaya lawatan kita lebih bermakna dan penuh hormat. Ini jadual perjalanan biasa kalau anda nak dapatkan pengalaman penuh di Ijen. Kena mula awal, tengah malam. Dari pos Paltuding, anda akan mendaki lebih kurang 2 jam sampai ke bibir kawah. Lepas tu, bahagian paling mencabar, turun ke dasar kawah untuk tengok sendiri api biru tu. Dan ganjarannya, anda akan naik semula tepat pada masanya untuk saksikan matahari terbit yang sungguh magic di atas tasik virus. Memang berbaloi. Okey, ni beberapa nombor penting yang perlu anda catat. Jarak pergi balik hampir 7 km dan cerutnya agak curam, jadi kena ada stamina sikit. Waktu terbaik untuk pergi, musim kering antara April hingga Oktober dan bersedia untuk luangkan masa sekitar 4 ke 5 jam di atas gunung berapi. Dan ini, tolong jangan ambil mudah peralatan yang wajib anda bawa. Nombor 1, topeng gas.
Ia bukan pilihan, ia satu kemestian untuk lindungi paru-paru anda. Suhu waktu pagi buta boleh jadi sangat sejuk, jadi jaket tebal, kasut yang sesuai dan lampu kepala tu semua sangat-sangat penting. Jadi, kita dah nampak dua sisi ijin yang sangat berbeza kan? Satu sisi, keindahan alam yang tiada tandingan. Satu sisi lagi, jerih payah manusia. Macam mana kita nak faham semua ni sekaligus? Kuat ni memang kena sangatkan. iGen bukan sekadar tempat cantik untuk ambil gambar. Ia sebuah kelas yang mengajar kita tentang daya tahan manusia, tentang realiti ekonomi dan tentang hubungan rumit antara kita dengan alam semula jadi. Tapi ada juga berita baik. Ada usaha murni dari komuniti tempatan sendiri. Inisiatif macam program Ijin Reject ni menunjukkan ada komitmen dan kesedaran untuk menjaga ijin supaya keajaiban alam ni boleh terus dinikmati oleh generasi akan datang. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Bila kita mengembara ke tempat-tempat macam ni, mungkin kita boleh cuba untuk lihat lebih dari sekadar pemandangan. Mungkin kita boleh belajar untuk nampak manusianya, dengar ceritanya dan jadi pengembara yang lebih peka. Terima kasih kerana sudi meneroka iJet bersama saya.